teknik format, dia adalah tentang what, why, what if, dan yang keempat adalah how. Okey, so saya nak minta Tuan Nazrul Tuan Nazrul. Boleh Tuan Nazrul? Tiba-tiba dipetikkan hari ini. So, Tuan Nazrul juga merupakan seorang business owner all the way daripada mungkin kita, let's say kita baru kenal. Tuan Nazrul daripada Maha Advisory. Maha Advisory Tuan. Maha Advisory ni apa ya? Okey, Tuan boleh share apa itu Maha Advisory dengan menggunakan teknik format. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk makluman tuan-tuan dan puan-puan, Maha Advisory adalah merupakan syarikat yang menjalankan perkhidmatan setiausaha syarikat dan juga outsource accounting. Okay? Tuan-tuan dan puan-puan perlu memilih Maha Advisory, iaitu di Maha Advisory kami customer satisfaction dan juga kami adalah personalize kepada klien-klien kami lah. Apa jadi kalau tuan-tuan dan puan-puan business owner semua tidak memiliki proper accounting? Apa akan jadi ialah tuan-tuan dan puan-puan tak dapat nak track tuan-tuan dan puan-puan punya perbelanjaan, dan juga mungkin tuan-tuan dan puan-puan tidak akan comply dengan SSM lembaga hasil, sebab kita kena declare every year. Dan mendapatkan daripada Maha Advisory, tuan-tuan boleh hotline Maha Advisory iaitu 03 86 87 8431, ataupun tuan-tuan dan puan-puan melayari laman web kami di www.maha-advisory tersebut boleh WhatsApp, ataupun boleh direct contact number personal saya di 010 877 6682. Alright, terima kasih. Kita bagi satu tepukan murah pada Tuan Nazrul.